testimoni yang kedua daripada Tengku Ayu. Mana Tengku Ayu? Silakan Tengku Ayu. Ini apa perkongsian dia? Waalaikumsalam. Okey, saya Tengku Ayu daripada Kuang, Rawang. Hari ini saya nak buat perkongsian tentang, tadi dah sebut dah kan, pasal Alfaviracel dan goyang. Okey, sejak produk ni dilancarkan dalam bulan Julai tahun lepas kan, saya mengamalkannya hampir setiap hari, mengikut dos yang direkomend lah. That means satu hari satu sesi kan. Alhamdulillah, perubahan yang ketara lepas kita ambil produk tu, mula-mula memanglah ada kesan macam buang air, tapi cuma sehari je lah, dalam 2-3 kali tu dia macam detox kan. Lepas tu dia dah okey, and then kesan-kesan yang paling mula-mula saya lihat ialah yang paling ketara pada rambut, sebab benda-benda yang kita nampak lah, yang tak nampak di dalam badan tu memang kita akan sedar kemudian kan. So rambut lebih tebal, dan juga kulit lebih halus. Kulit badan kita ni, kalau biasanya kulit ni, kalau kita garu tangan kita, kulit tangan kita atau kulit kaki, dia akan memberi bekas macam goresan kan. Tapi lepas kita amalkan produk ni dan juga produk-produk lain tu saya amalkan, jadi kulit tu bertambah macam dia moist, dia tidak ada kesan langsung kalau kita gores tangan kita. Itu yang ketara lah, yang boleh kita lihat kemudian bila kita dah lama kita dah ambil produk ni, kita akan rasa macam perubahan pada sendi tak adalah bunyi kelutak-kelutuk bila nak solat tu kan. And then pada badan kita pun radang tu memang cepat baik lah. Kalau kita terhantuk ke apa, cepat baik. Kalau kulit kita luka, cepat dia baik. Dia macam tu. And then itu Alfaviracel. Yang satu lagi saya amalkan bersama ialah goyang. Goyang ni dia unik sikit sebab dia meningkatkan metabolisme. Jadi bila usia kita dah meningkat, metabolisme berkurangan dan berat badan akan naik. So yang paling ketara ialah berat badan dapat dikawal sebab metabolisme kita meningkat dan kesihatan juga terkawal. Lepas tu bila kita sakit, alhamdulillah sejak mengamalkan produk Biorich ni, terima kasih pada Biorich, kita dah badan saya dan keluarga saya kurang macam batuk, flu, sesama tu memang kurang banyak lah. And then alhamdulillah, lepas tu kalau kita dapat flu ataupun demam, macam ibu saya umur 89 tahun, kalau dia dapat flu atau demam, saya akan bagi dia minum goyang. Kalau dia minum goyang, at least dia tak terbaring, because orang tua ni kalau dia terbaring, badan dia lemah. Jadi bila kita bagi goyang, dia cergas dan pembaikan tu lebih cepat. Itu yang paling saya perasan lah. Lepas tu kalau bulan puasa ni, saya selalu amalkan sejak 4 tahun lalu, sejak saya join Biorich, saya selalu amalkan buka puasa minum gula perisa, sirap gula perisa tu, dan juga kopi nanduk. Sebab biasa kita suri rumah ni kalau lepas buka puasa memang banyak kerja sikit lah, sebab dari masak nak kemas semua kan. Jadi bila tarawih tu agak penat. Tapi sejak saya amalkan kopi nanduk dan juga minuman buka puasa tu, gula over perisa ni, jadi alhamdulillah saya boleh habislah kira tarawih sampai doa malam pun okey, alhamdulillah bertahan berbandingan dulu. Itu je lah perkongsian saya hari ni. Okey, terima kasih Tengku Ayu, satu perkongsian yang hebat.